nak ucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada Puan Nurliza Nordin, Pengurus Pejabat Perkeso bahagian Putrajaya. Dan kita juga nak mengalu-alukan kedatangan Nur Syarina binti Ahmad, Ketua Cawangan Promosi dan Publicity bahagian Komunikasi dan Hal Ehwal Corporate. Baiklah, terima kasih kepada warga-warga Perkeso juga wakil-wakil yang sudi bersama dengan kami pada hari ini, dan pastinya ini tidak akan terjadi jika tidak ada penglibatan mereka. Kolaborasi strategik ini tidak akan berlaku jika mereka tidak ada inisiatif, kemahuan ingin lakukan sesuatu yang sangat beneficial ataupun memberi kesan yang baiklah kepada cikgu-cikgu. InsyaAllah kita bermula dengan cikgu-cikgu seperti kata Cik Min tadi, kita bermula dengan cikgu-cikgu kerana inilah permulaan kita sebenarnya. Okey? Okey, tapi sebelum tu kita nak dengarkan energi daripada cikgu-cikgu dulu, boleh? Boleh ke tidak ni? Boleh lah. Sekali je, boleh Okey cikgu. Cikgu, kita ada satu yang saya nak kongsikan. Kalau saya sebut saya sebut Sinar Bestari, cikgu kena sebut Gerbang Aspirasi Generasi Mahir. Allah, panjang. Oh, Anim ni main tipu lah. Anim sebut yang sikit, cikgu pula kena sebut yang banyak sebab cikgu kan. Okey cikgu Cikgu, saya sebut Sinar Bestari, cikgu akan sebut Gerbang Aspirasi Generasi Mahir. Okey, kita try Gerbang Aspirasi Generasi Mahir. Alah, cikgu hafal lagi banyak daripada tu. Okey, Gerbang Aspirasi Generasi Mahir. Boleh Sinar Bestari, Gerbang Aspirasi Generasi Mahir. Beri tepukan untuk cikgu-cikgu kita. Wah, itu baru test tau. Baru test cikgu. Ni belum live lagi. Okey, dan lagi satu, apabila saya sebut cikgu dilindungi, cikgu kena sambut kasih dihargai. Boleh? Okey, kita cuba. Hari ini kita bersama untuk program Lindung Kasih. Cikgu dilindungi, kasih dihargai. Alah, love lah cikgu. Beri tepukan kepada semua cikgu-cikgu kita. Itu dia. Ini dia wanita-wanita hebat yang bukan sahaja bersama-sama dengan kita. Itu dia Encik Rosyaimi bersama dengan kita. Beri tepukan kepada Encik Rosyaimi Rosli juga. Dah, yang ni dah lalukan. Bersama dengan Encik Rosyaimi juga. Antara orang kuat Perkeso yang pastinya kalau ada apa-apa soalan boleh diajukan juga. Okey, kita teruskan hari ni. Pastinya macam yang saya katakan tadi, hari ni kita nak minta cikgu-cikgu untuk mengetepikan segala hal-hal sekolah sekejap sahaja untuk kita mengetahui perkongsian kita yang seterusnya dan pastinya menikmati setiap pengisian yang kami sediakan pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak teruskan pada hari ini untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu semua. Kita nak mempersilakan elemen yang seterusnya. Okey, acara yang seterusnya cikgu adalah perbincangan berkaitan dengan pihak Perkeso dan juga kita nak alu-alukan kita punya tetamu yang lain. Tetapi cikgu juga boleh turut serta. Kalau ada apa-apa soalan, angkat tangan sahaja. Kalau segan untuk kami hulurkan mic, cikgu boleh bertanya secara terus. Okey, sebab mungkin akan dengar suara cikgu, tak ada masalah. Cikgu pun dah biasa kan? Duduk. Contoh. Tak ada. Tak nak duduk, kau punya pasal lah. Okey, contoh je suara cikgu sedap selalunya. Sebab tu saya hulur mic tadi, cikgu dah terus dah. Boleh ada satu ayat penuh dah. Okey, kita teruskan pada hari ini cikgu-cikgu ya. Saya nak ingin menjemput ataupun mungkin dah berada dekat sini, kita nak meraihkan Pengurus Pejabat Perkeso Putrajaya Puan Nurliza binti Nordin. Okey, terima kasih Puan Nurliza bersama dengan kami, dan juga kita bersama dengan wakil daripada orang berinsurans. Kita bersama dengan ibunya ataupun lebih dikenali sebagai Puan, mungkin boleh kenalkan diri Puan. Ada mic tu Puan? Okey, saya Azlina daripada Putrajaya. Puan Azlina daripada Putrajaya yang juga ibu kepada Farahani. Okey, ibu kepada Farah. Jadi Farah itu yang akan dikongsikan ceritanya orang berinsurans yang dimaksudkan. Okey, dan seterusnya pastinya kita nak berkongsi dengan anda semua. Ini adalah satu pengenalan awal yang mungkin anda tak tahu lagi tentang Lindung Kasih di bawah Perkeso. Puan Nurliza, sebagai penderahan awal kepada mereka yang dah berada dekat sini kan, macam mana kita nak bagi tahu pengenalan ataupun pemahaman lebih luas lagi tentang Lindung Kasih di bawah Perkeso ini? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua cikgu-cikgu hari ini selesa sikit kot. Mungkin di luar kelas kan tak nampak murid lah, tapi nampak bekas anak murid. Bekas-bekas anak murid. Bekas-bekas anak murid. Tanpa cikgu-cikgu semua, kami semua saya rasa tidak berada di atas pentas Betul. inilah ya. Okay, terima kasih cikgu.
Saya rasa macam hari guru pula hari ni. Betul kan? Betul, saya baru nak cakap tadi. Macam Rasa hari macam guru. sambutan hari guru. Ah. Bila cikgu-cikgu yang tengok kami bercakap, segan. Ya. Kalau tak cikgu yang mengajar saya bercakap, tak boleh juga hari ni. Okey, silakan Puan Jadi Nurliza. Perkeso ini mempunyai satu misi cikgu-cikgu untuk menjadi peneraju keselamatan sosial yang unggur dan cemerlang. Dan bagaimana untuk membuat begitu adalah pihak pengurusan melihat seberapa ramai kumpulan yang dapat kita beri perlindungan keselamatan sosial. Alright? Jadi untuk wanita ni, saya lebih suka guna perkataan wanita berbanding dengan suri rumah. Sebab kalau suri rumah ni mungkin cikgu akan kata, saya tak berkenaan, saya bukan suri rumah, saya cikgu. Kan, cikgu kan. Bila kita pergi mana-mana pun, bila cikgu tu dia lain macam sikit tau. Betul. Dia akan dapat satu pangkat yang istimewa ya Anim. Ya, betul. Kan? Kalau antara saya dengan cikgu, siapa yang lebih afdal duduk sini? Cikgu lah. Saya duduk kat bawah sana. Jadi untuk memberi perlindungan kepada wanita, kita namakan skim ini skim perlindungan suri rumah, SKSSR, lindung kasih lah, atau telah dijenamakan jenama baru ni lindung kasih. Jadi wanita tadi, wanita yang macam mana yang Perkeso lindungi? Wanita tak ada had umur. Kalau wanita itu selagi dia melakukan kerja-kerja rumah, anak kita, anak dara kita yang dekat rumah tu, anak dara saya umur 13 tahun. Dia Masya pun Allah. buat kerja-kerja rumah juga. Yelah. Maka anak saya, bongsu saya tu juga boleh dilindungi di bawah lindung kasih ini. Apatah lagi cikgu-cikgu yang berada di hadapan mata saya ni. Sehinggalah wanita tadi berumur 55 tahun. Okey, setakat itu yang diberi perlindungan untuk lindung kasih ini. Dan dalam perancangan pengurusan Perkeso, had umur ini akan dinaikkan kepada 60 sebab kita pun bersara 60 kan. Jadi kita ni cikgu-cikgu siang hari kita berkhidmat di sekolah. Kitalah pembimbing, kitalah kata penasihat, kitalah sumber inspirasi kepada kanak-kanak. Saya sebenarnya dengan cikgu ni agak sangat dekat sebab saya AJKPIBG beberapa sekolah. Jadi saya tahu sangat masalah cikgu-cikgu ni kan. Jadi sebenarnya fungsi ataupun peranan ataupun beban guru-guru ni saya sangat salut. Kadang-kadang ada cikgu yang bercerita-cerita dengan saya, bukan mengadu, berkongsi sampai pukul 3 pagi. Buat apa ya? Key in dalam sistem. Betul cikgu? Cikgu ni senyum. Cikgu ni senyum mana betul lah tu. Ya Allah kan. Betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bukan setakat kerja mengajar sahaja, tetapi di luar batas itu pun perlu juga. Dekat rumah pun perlu juga. Di mana kerja-kerja rumah pun perlu dilakukan. Okey, ada soalan setakat ini cikgu untuk pengenalan awal? Ada? Belum lagi? Okey, kita dengarkan lagi. Okey, apabila kita dah mengetahui yang mungkin dalam usaha untuk meningkatkan lagi had umur kepada 60 tahun, kalau secara asas awalnya 55 tak silap saya 55, tapi sekarang ni ingin diajukan satu usaha untuk meningkatkan lagi umurnya pada 60 tahun. Itu satu perkara yang sangat memberi kebaikan yang banyak lah. Saya rasa dalam masa 5 tahun tu apa-apa pun boleh terjadi. Dan itu adalah fasa di mana kita juga dalam sudut kesihatan, produktiviti pun sama juga. Perempuan ni ada limit usia dia kan, dari sudut kita punya dalam career kita ada limit kita. Okey, untuk bersama dengan Puan Azlin. Okey, kita juga mengetahui bahawa anaknya Farahani yang kini berada di rumah lah, tidak, macam mana kondisi setakat ini? Buat masa ni dia tak boleh bangun. Okey. Bedridden lah. Tak boleh bangun. Semua yang semua kita kena uruskan sendiri. Kita yang kena uruskan. Berapa usia anaknya Puan? Sekarang ni 25 tahun. Okey, jadi sejak bila anak Puan sekarang berada dalam kondisi itu, tidak boleh bangun dan sebagainya? Yang paling teruk setahun ni lah. Start daripada umur 24 tahun. Okey. Start daripada 2 tahun, 23 tu kita nampak dia punya condition slow lah. Movement dia slow. Habis tu dah kerap jatuh macam tu lah. Okey, apa sakit dia? Apa yang mungkin Puan boleh kongsikan secara ringkasnya kondisi anak Puan? Sebenarnya dia ada appointment dekat HKL dengan Putrajaya. Dua-dua bagi tahu adalah sakit saraf. Okey. Jadi agak cepat dan pantas maknanya dia lahir normal sebenarnya. Dia lahir normal, sekolah biasa, dan sempat bekerja. Sekarang ni dia bercakap pun tak boleh. Okey, untuk kita bercakap tentang Puan sekarang ni dah layak mendapat bantuan di bawah caruman yang Puan lakukan. Bila bermulanya caruman yang Puan lakukan? Caruman start daripada tahun 2023. Okey, 2023. Semasa tu Puan bekerja?
Sekarang pun Puan bekerja lah. Puan bekerja di bawah sektor apa? Mungkin boleh kongsikan. Sektor saya sebenarnya kerja di agensi kerajaan. Okay. Masa tu wakil daripada Perkeso datang untuk buat macam dia nak launching untuk Suri ni. Jadi kita tak ada fikir nak masuk untuk kita tau. Konon-konon government ni macam ada ni kita tak payahlah masuk. Yelah, sebab semua dah cover company dan sebagainya. Tapi saya rasa macam anak saya perlu. Masa tu anak saya kerja. Anak saya kerja. Tapi sebab dia kata cover selepas pukul 4.30 puan. 4.30 petang. Masa tu. Okey, masa permulaan. Yang saya faham 4.30 petang sampai pagi sebelum dia start kerja. Okey, saya kata okey lah. Sebab dia punya promosi yelah kalau puan pergi pasar ke apa nanti terpotong tangan ke masa potong dah. Jadi saya berminat. Jadi tak ada terfikir pun untuk yang dia sakit ni. Tapi bila baru-baru ni bulan 5 dia dimasukkan hospital, kita baru teringat dia ada carum Perkeso. Kita cuba dia submit. Itu pegawai Perkeso kata tak apa, kita hantar dulu, kita tengok dulu. Betul. Tapi alhamdulillah dapat. Alhamdulillah kan. Yelah, kadang-kadang kita carum ni pada ketika orang Perkeso datang kita carum, lepas tu kita lupa banyak macam tu kan. Betul. Orang datang kita carum, tapi lalas kita lupa. Lepas tu kira baru-baru ni bulan 5 baru Puan submit lah. Cepat tak Puan? Dia punya proses tu Puan? Sangat cepat. Sangat cepat untuk proses penerimaan bantuan tu. Saya hantar hari ni. Saya macam tawakal je lah. Kalau ada rezeki anak saya, adalah. Saya hantar. Dia kata pergi hantar. Habis tu esok tu pegawai Perkeso WhatsApp saya. Okey. Jadi mungkin Puan Nurliza, bila kita dengarkan tentang urusan untuk memberi bantuan, prosedur-prosedur untuk mereka ini selepas dah caruman, mungkin kalau berlaku dalam kalangan orang yang berinsurans yang dilindungi, apakah mungkin prosedur ringkas yang mungkin boleh dikongsikan? Ada kesalahan-kesalahan yang minta untuk dielakkan? Kat sini mungkin Puan boleh jelaskan dengan lebih baik lah. Yang pertama sekali saya nak tambah sikit maklumat tentang perlindungan tadi pukul berapa tu. Dia tidak semestinya pukul 4.30 petang. Okey. Untuk lindung kasih ni, asal apa juga aktiviti yang kita lakukan yang menjurus kepada aktiviti sebagai seorang suri rumah. Mungkin sebelah pagi kita pergi pasar, tengah hari kita masak, petang kita bawa anak pergi ke taman permainan, malam kita jatuh tangga semasa anak bangun malam nak susu, kita turun bawah jatuh. Hatta tengah malam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi pun kita dilindungi di bawah lindung kasih. Asal dia punya kerja tu menjurus kepada aktiviti seorang suri rumah. Tentang prosedur tuntutan tadi, yang pertama sekali sangat mudah. Yang keduanya, nasihat saya tolong dapatkan nasihat daripada pihak Perkeso lah, bukan daripada pihak netizen. Sebab yang tu memang banyak berlaku sekarang ni. Okey, sumber dia sumber dia nombor 1, kalau rasa tak nak call, boleh saja layari laman web Perkeso, www.perkeso.gov.my. Sebab laman web kita tu ada borang, ada tata cara, ada senarai semak. Sangat mudah. Macam Puan ni tadi, kes beliau ni dia hantar dan kita dapat hubungi semula dengan segera. Alhamdulillah, saya betul. pun rasa bersyukurlah saya dapat proses dengan cepat. Betul. Itu dia kan, kadang-kadang tu kita terlalu berpaksikan netizen. Itu yang risau tu kan. Tak tahu macam mana nak cara prosedur tuntutan, tanya dekat threads. Macam mana, ada siapa-siapa tak yang pernah dapat lindung kasih ni, macam mana prosedur dia kan. Walaupun mungkin individu tu berbeza-beza lah. Kadang-kadang ada individu tu mungkin melalui perjalanan yang lain, anda dapat pula pengurusan yang berbeza. Sebab macam mana pun ada human touch dekat situ. Yang melayani anda adalah manusia juga kan. Betul tak Puan Liza? Ya, betul. Sebab setiap senario tu dia berbeza-beza. Ada yang kemalangan, ada yang penyakit. Betul. Jadi jika anda mendapat nasihat yang salah, penyakit dikatakan kemalangan, kemalangan dikatakan penyakit, jadi tuntutan yang anda buat tu nanti cikgu-cikgu buat akan salah lah. Jadi bila tak lulus, dia marah balik Perkeso, sedangkan dia dah salah pilih jenis tuntutan yang sepatutnya dia buat. Ya, itu dia. Okey, Puan, berbalik kepada sekarang ni bantuan yang diperolehi, mungkin boleh kongsikan jumlah bantuan dan jenis bantuan yang keluarga Puan dapat sekarang ni di bawah skim tersebut. Dapat layanan sentiasa. Okey, berapa? Bekalan Pampers, susu insyaAllah akan datang. Itu minta secara terus tu. Sebab proses. Sebab kita baru rasa 2 minggu lepas saya baru ambil Pampers yang pertama.
Okey. Saya baru dapat. Kiranya dia berfasa. Okey. Permohonan ni baru. Permohonan Habis ni tu, baru. Permohonan saya dan sangat cepat dia punya ni. Lepas tu bekal Pampers minggu lepas. Okey. Wheelchair, susu dengan satu lagi Ripple mattress. Bulanan pun dapat juga kan? Bulanan dapat juga. Masya Allah. Dia bulanan, pencen bulanan RM300 dan juga allow layanan sentiasa sebab anak Puan Azlina ni dia bedridden. Jadi bila bedridden tu kita perlukan seorang penjaga lah. Jadi penjaga tadi dibayar allowance RM250 setiap bulan. Okey. Alat-alat pemulihan tadi kalau dalam stok kami kita akan terus hantar. Tapi special item macam susu, Ripple mattress ni kita kena order lah. Ripple mattress dah dapat Dapat. Alhamdulillah. Hatta kalau diperlukan katil dan sebagainya, doktor tulis dekat dalam memo hospital, memo klinik tu, so akan bekalkan. Masya Allah. Dengan caruman RM120 setahun. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu kan macam mana keadaan kita kan. Bila tak boleh bekerja ni, punca pendapatan ialah anak kalau umur dah 20 lebih, maknanya dia juga menyumbang pendapatan kepada keluarga kan. Kan dari sudut begitu dia juga menyumbang pendapatan kepada keluarga, dan mak kena kerjalah secara tidak langsung untuk menambah pendapatan yang kurang itu. Tidak bolehlah mak berehat pada usia yang lebih awal, tapi dalam masa yang sama bantuan itu disalurkan untuk menutup dan juga mengurangkan beban apa yang perlu. Setakat ini cikgu-cikgu ada yang nak tanya yang terlintas situasi-situasi apa sahaja, situasi yang mungkin tak jelas lagi. Ada cikgu? Ada cikgu? Cikgu mungkin boleh bertanya. Nak, situasi yang mungkin tak jelas, ada ada tak? Ada? Cikgu mari sini. Sekejap. Ada mic, kita boleh ready? Cikgu mungkin ada sedikit sebanyak cikgu soalan. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Hanisah daripada Al-Amin Keramat lah, sekolah kat KL. Saya nak tanya berkaitan dengan skim ni lah. Seronok pula mendengar tadi kan. So apa beza caruman yang ini berbanding dengan caruman Lindung 24 tu? Sebab kalau kita tengok caruman dia bukannya di waktu bekerja sahaja kan, dia adalah di luar waktu bekerja juga, dan bukan disebabkan oleh hal-hal pekerjaan. So nak tahulah apa perbezaannya. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Silakan. Terima kasih cikgu. Lindung 24 jam sekarang ni viral. Ramai orang yang bertanya. Jadi bezanya dia ditadbir di bawah dua akta yang berbeza. Okey, akta untuk lindung kasih ni di bawah akta 838. Akta lindung 24 jam tu ditadbir di bawah akta 4 lah. Okey, basically tapi yang penting tu faedah dia sama. Maknanya bila berlaku kemalangan ataupun penyakit, faedah perubatan tu ada. Okey, faedah allowance layanan sentiasa tadi, allowance keuzuran. Cuma yang tambahan sikit di lindung 24 jam tu, kita bayar kepada untuk MC yang kita perolehi lah akibat kita kemalangan tadi tu. So, lindung 24 jam ni dia memberi perlindungan ke atas apa jua kemalangan yang berlaku kepada pekerja tadi di luar waktu pekerjaan. Contoh macam kita pergi hiking, kita pergi bawa anak beriadah jogging, jatuh tergeliat kan. Macam kita pergi main pickleball, lutut. Saya ni pun ada masalah meniscus koyak. Sebab pickleball ke puan? Tak. Puan meniscus koyak. Jadi satu faedah yang sangat berbeza, yang tidak mungkin, saya rasa saya belum jumpa lagi lah mana-mana personal insurance yang tawarkan, iaitu faedah pengurusan hilang upaya ataupun lebih dikenali dengan return to work. Apabila kita berlaku kecederaan, ACL, PCL, meniscus koyak, MCL dan sebagainya, saya memilih option untuk tidak buat pembedahan. Kalau buat pembedahan ni 4 minggu tak boleh pijak tanah, 6 bulan baru nak belajar berjalan. Tempoh penyembuhan keseluruhan mungkin setahun. Jadi itulah hilangnya masa kualiti saya untuk perkeso anak-anak saya dan juga rakan-rakan saya, komuniti saya. Jadi saya tak nak kehilangan itu. So saya lalui satu kaedah kita panggil rawatan fisioterapi lah. Jadi fisioterapi ni dia ada bawah pengurusan hilang upaya. Sekarang ni kan macam cikgu-cikgu kan banyak naik tangga turun tangga. Betul? Banyak naik turun tangga sakit belakang, PID. Betul? Yang itu semua boleh kita dapatkan rawatan melalui pengurusan hilang upaya ataupun return to work. Okey, itu dia. Jelas ke setakat ini? Jelas cikgu ya? Alhamdulillah. Okey, itu dia. Ada lagi soalan-soalan cikgu?
Ayuh kita alang-alang kita buka ni sebab sesi kita bersama ni tak lama. Untung kan kita dapat secara terus penjelasan daripada pihak Perkeso. Ada soalan yang terlintas? Boleh sahaja bertanya. Okey. Kalau mungkin kita nak berkongsi dia macam dibincangkan tu. Boleh cikgu? Nak tanya? Cikgu Aslina. Cikgu Aslina nak tanya. Cikgu Aslina. Ada nak tanya, silakan. Saya nak tanya. Silakan. Ada mic. Saya tanya, kalau macam tadi kan ada macam yang diberi barangan tu kan, yang lindung kasih. Lindung kasih. So adakah barang-barang tu perlu dinyatakan oleh doktor ataupun kita permintaan sendiri boleh claim juga? Dia perlu, minta maaf Anim, dia perlu dinyatakan oleh doktor. Doktor kalau senaraikan 5 item lah kita akan bekalkan. Okey, prosedurnya lebih mudah apabila kita dah buat rawatan. Pastinya doktor akan beritahu apakah keperluan equipment yang diperlukan lah untuk membantu memudahkan lagi penyembuhan. Jadi pastinya itu adalah antara list yang diperlukan oleh pihak Perkeso lah. Okey, ada lagi soalan yang lain nak bertanya? Okey, sebelum kita berbalik kepada cerita Farahani, anaknya sekarang yang berusia 25 tahun, yang sekarang ni terlantar, tidak boleh bergerak dan malah kesihatannya merosot dikabarkan, tidak boleh bercakap sekarang ini. Jadi puan, kesannya puan terhadap macam selepas ada bantuan lindung kasih ni kan, perbezaannya dengan pada ketika awal-awal fasa puan masih lagi mencari-cari apa yang mungkin dari sudut penyembuhan, peralatan yang dibekalkan kan, apakah mungkin puan boleh kongsikan bagaimana kesan perbezaan selepas puan apply dan juga submit untuk lindung kasih ini? Berbeza dia daripada perbelanjaan lah. Pampers kan perbelanjaan agak besar. Kalau ikutnya setahun yang lepas, semua kita sendiri, 100% kita sendiri yang belilah. Sebulan Pampers berapa puan? Sebulan 390 keping, mana 9 beg. 9 beg, roughly ada 3-4 90 keping. Okey, Satu hari 3 keping. Satu hari 3 keping. Jumlah itu kalau macam tak ada apa-apa problem lah. Kalau macam betul. dia ada membuang lebih ke apa benda, lebih lah. Betul. Mungkin satu hari boleh pakai 5 Pampers jugalah kan. Susu pun mahal juga. Susu tu susu mahal juga. Susu sebab saya dengar susu untuk mengganti meal replacement orang sakit ni memang mahal. Memang mahal. Satu bulan 4 tin. 4 tin. Sebulan 4 tin. Sebab tin dia kecil je. Tin dia kecil besar. Sebab Farah tak boleh makan apa-apa lagi dah. Dia cuma boleh makan bubur dan minum susu. Itu sajalah. So cara nak makan dia macam mana? Macam masih lagi suap. Buat masa ni masih suap. Hari tu doktor dah bagi tahu kalau tak boleh juga kita akan tebuk. Tapi kalau boleh saya tahan dululah. Yelah. Lagi dia boleh makan, kita bagilah makan bubur tu agak lembut lah. Sebab masalah penghadaman dia. Okey. Sebab tak nak dia, mengganggu. kita bagi ubat baru dia keluar. Tak bagi ubat dia tak keluar. Okey, puan, kes-kes sebegini puan, apa komen puan untuk ialah Perkeso adalah antara yang perantara melihat kepada skop yang lebih besar. Banyak kes-kes yang begini puan. Ya, betul. Dia selama saya berkhidmat di Perkeso Putrajaya ni hampir 3 tahun dah, saya melihat sekarang ni faktor umur bukan lagi jadi satu pengukur kepada kualiti tahap kesihatan individu. Ada yang sakit jantung meninggal umur 25 pun ada. Sebab tu saya sangat saya ni kan sebenarnya kalau boleh, saya nak lebih ramai individu mendapat manfaat perlindungan keselamatan sosial. Yang bekerja sendiri kita ada lindung kendiri, wanita kita ada lindung kasih. Bagi mereka yang bekerja di luar sana kita ada Akta 4 lah, itu lindung pekerja. Jadi kalau boleh yang bekerja, sebab yang wanita dengan lindung yang kerja sendiri ni dia bersifat optional. Nak menjarum boleh, tak menjarum pun tak apa. Dia tak menjadi satu kesalahan di bawah undang-undang. Tapi kalau boleh lah, saya nak, sebab saya dah lalu banyak kes, kita nak bantu tapi dia tak ada caruman. Kita nak bantu tapi dia tak cukup caruman. Itu yang saya rasa macam ralat sangatlah Hanif. Tapi alhamdulillah untuk adik Farah ni, semasa dia mencarum dengan lindung kasih, Perkeso tidak meletakkan prasyarat
minta medical report. Dan lindung kasih juga satu specialnya, dia tidak ada tempoh matang. Itu yang baru nak tanya Hari ni kan? claim. Hari ni daftar sekarang ni pukul 9.24. 9.25 you dah Covered. dapat perlindungan keselamatan sosial di bawah lindung kasih. Itu Okey, dia. kita tak ada tempoh matang. Katanya ada juga pengurusan mayat di bawah pengurusan mayat macam hairat kematian. Betul. Mungkin boleh terangkan juga sikit pengurusan. Yang ini sekiranya berlaku kematian, dia ada pengurusan faedah pengurusan mayat FPM bernilai RM3,000. Kita berikan kepada waris yang menguruskan jenazah lah. Dan pencen bulanan. Okey. RM sama 300 juga sama. Itu dia. Sebenarnya kita melihat kepada skop yang lebih besar. Satunya ada tempoh pramatang tu kadang-kadang menyukarkan sikit. Mana-mana pun agensi insurans kalau menawarkan pastinya ada tempoh matang kan untuk kita dilindungi bagi proses background check dan sebagainya. Okey, tetapi kalau mungkin kita sekarang ni jam 9.24 pagi. Cikgu-cikgu masih okey lagi ke? Ke nak minum pagi dah? Belum lagi Okey, kita terus saja melihat kepada mungkin nak kongsikan kepada mereka semua di sini, puan mungkin sedikit sebanyaklah bagaimana untuk memberi kesedaran awal, sebab kadang-kadang kita pun tak tahu kan apa yang nak jadi, tapi bila melihat kepada keadaan ini dah pun berlaku, puan sendiri pun dah tengok, bagaimana nak disampaikan kepada cikgu-cikgu puan? Saya rasa sebab satu macam yang puan cakap tadi, tak ada dia punya syarat-syarat apa kan, terus tak ada tempoh matang. Kalau ada yang tu kita kena tengok tempoh matang. 3 bulan 6 bulan macam ini tak terus cover. Satu lagi, dia agak murah, setahun RM120. Kira orang kata pejam mata 120 tu setahun. Jadi hari tu kebetulan saya carum untuk Farah. Kes dia macam ni. Cik ni ada datang ke office saya. Rasa 3-4 tahun yang lepas. Wah, beri tepukan kepada Cik Nur Syaimi. Okey, mula kita carum. Lepas tu tak masuk. Okey. Okey, dah potong. Itu tak masuk sistem. Habis tu kita kata macam mana dia, sampai dia orang yang bantu kita bayar sekali lagi. Esok tu kita tengok dah 2 tahun. Tu rezeki Farah lah. 2 tahun sekali kita bayar. Jadi kebetulan yang ni kalau setahun hari tu mungkin saya tak dapat. Betul. Itu dia kan. Maknanya pengurusan ini dipermudahkan lah, alhamdulillah. Dia pun tak perasan sebenarnya. Cik Rashid pun tak perasan. Orang buat kerja, dia buat je. Tak perasan apa pun. Terima kasih banyak-banyak. Ini mungkin dapat menyampaikan secara terus. Saya pertama kali jumpa selepas hari tu. Okey. Ingat setiap individu. Saya rasa ingat. Yelah, sebab individu-individu yang memudahkan urusan kita, apabila kita melihat wajah dia sekali pun, insya-Allah sampai bila-bila kita akan ingat lagi-lagi di detik dan juga waktu yang memang kita tengah memerlukan kan. Cikgu, apa perasaan cikgu lepas dengarkan? Saya nak dengarkan lah perasaan-perasaan cikgu lepas mendengarkan kita punya perkongsian ni. Jujur, tak apa, saya nak dengarkan pandangan cikgu. Mungkin cikgu nak berkongsi. Silakan Cik Min. Okey, saya sebenarnya nak tanya soalan sebab ini saya dah tanya dengan bos tadi, dah minta kebenaran dengan bos. Boleh tak soalan ni? Okey, sebab ini khas untuk perempuan kan, untuk wanita. Jadi saya tanya bos, untuk lelaki tak ada ke? Mungkin untuk suaminya, untuk anak lelakinya, untuk boyfriendnya. Boyfriend tak payahlah Boyfriend tak payah. Boyfriend abaikan. Tak confirm lagi, tak perlu. Jadi kita tanya lah, untuk lelaki takkan tak dilindungi? Tak baik. Siapa yang akan menjawab? Puan dah jawab. Kita dengarkan. Kan? Tidak akanlah tak ada untuk lelaki kan? Silakan puan. Belum ada lagi lah Cik Min. Alamak Cik Min. Soon insyaAllah. Hari ni mungkin Cik Min bagi idea. Lelaki-lelaki di kat belakang saya semua senyum. Kan? Lepas ni mungkin ada juga untuk kami. Okey. Dia kerana lindung kasih ni adalah aspirasi daripada mantan Timbalan Perdana Menteri kita. Kalau cikgu-cikgu ingat, yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Seri Wan Azizah, beliaulah pencetus kepada idea lindung kasih ini. Jadi kita semua berterima kasih kepada beliau lah. Kerana Malaysia ni merupakan antara 4 negara di dunia yang mengiktiraf dan menghargai wanita, peranan wanita.
Tepuk sikit. Ya Allah. Rasa macam yelah sebab saya rasa peratusan untuk wanita berkerjaya yang menyumbang kepada khususnya pendapatan negara pun meningkat. Sudah pasti. Dan kita yang berada pada tingkat pengurusan kanan yang ramai juga kan, bukan saja di bahagian buruh tetapi kita juga berada di bahagian intelektual dan juga pengurusan kanan ya. Yang ini kita kena bagi tepukan gemuruh kepada guru-guru yang mendidik wanita-wanita hingga menjadi seorang yang profesional, kompeten. Betul. Didikan ini ialah kita habiskan masa lebih banyak kat sekolah cikgu. Memang bukan dekat rumah. Memang cikgu-cikgu lah orang yang kita nak cerita, orang yang kita nak dengarkan bebelan itu, semua cikgu-cikgu lah kan. Saya harap cikgu-cikgu tak putus asa lah. Walaupun sekarang ni banyak kekangan yang datangnya daripada ibu bapa, kadang-kadang rasa macam ada limitasi, tapi harapnya cikgu tak putus asa lah cikgu untuk meneruskan. Betul cikgu senyum cikgu. Cikgu tak putus asa cikgu Okey, kita berbalik kepada cerita kita ini. Mungkin cikgu-cikgu nak berkongsi juga rasa. Cikgu ada yang nak bertanya? Apa perasaan cikgu-cikgu lepas dengarkan perkongsian ini? Mungkin saya nak bertanya kepada cikgu-cikgu yang dekat sini. Cikgu mungkin ada komen sedikit. Alah cikgu, tak apalah bagi sini cikgu. Kazarina. Wah, cikgu daripada mana cikgu? SMK Convent Klang. Oh, okey. Beri tepukan kepada cikgu Kazarina. Cikgu konvent maknanya memang semua wanita-wanita dekat situ melayani semua pelajar-pelajar wanita. Jadi cikgu komen sedikit lepas mendengar kepada program Lindung Kasih. Alright, okay, rasa macam dah menarik, dah tertarik sebenarnya. Kena cari lagi apa details untuk program ni lah, Lindung Kasih ni. Okay, so maksudnya semua guru-guru wanita juga dilindungi kalau kita mencarum dengan perkeso. Adakah kalau macam saya tertarik sebenarnya bila kata sakit pinggang belakang, sebab kita pernah rasa dah ni sebenarnya. Okay, let's say memang dah ada rasa sakit tu. Okay, cumanya bila kita and then kita join untuk kasih dilindungi package ini. Okay, macam mana bila adakah dia punya untuk kita claim benda tu semua? Okay, adakah perlu kita refer kepada doktor dan sebagainya, macam mana? Okay, sebagainya. Maknanya kalau mungkin bukan daripada pengesahan doktor, boleh ke tidak kita nak buat tuntutan? Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Kazarina daripada SKMK Convent. Terima kasih Cikgu Kazarina. Sudah semestinya pakar perubatan yang perlu mengesahkan tahap kesihatan dan rawatan yang kita perlukan. Fisioterapi tadi, kita sakit pinggang, fisioterapi, doktor akan buat pengesahan lah, yang mana cikgu ada mengalami masalah PID. Dan di Perkeso kita ada satu departmen nama pengurusan hilang upaya. Di situ ada pengurus kes yang akan memantau setiap individu yang menghantar permohonan sehingga individu tu tadi menjalani rawatan dan pulih. Case manager dia bukan saja pastikan pencarum-pencarum tadi dia melalui proses fisio tadi, dia juga memberi motivasi. Kalau orang tu dia suruh pergi buat fisio, dia tak nak, dia malas lah kan. Suruh buat 3 kali, dia datang sekali je. Jadi pengurus kes tadi, dia akan bagi motivasi pula. Itu kerja tambahan untuk dia lah. Yelah, sebab kadang-kadang bila di fasa mereka yang baru didiagnose ini, sama ada serius ataupun tidak, memang ada satu demotivational dalam diri kan. Itu pula dari sudut psikologinya perlukan bantuan sokongan. Itu juga diberikan di antara rawatan awal untuk memastikan mereka lebih bersemangat untuk meneruskan rawatan lah, sebab pastinya fasa itu sangat diperlukan. Okey, individu yang mungkin banyak persoalan dekat sini apabila dalam tuntutan. Saya rasa kan banyak dalam tuntutan kan. Saya pasti cikgu-cikgu ni rasa ada sedikit kemusykilannya dalam tuntutan. Apa lagi antara kes-kes yang mungkin perlu diberi pendedahan awal kepada mereka supaya tuntutan itu dapat dilakukan dengan lebih baik lagi? Dari segi proses tuntutan ke? Dari segi proses tuntutan yang mungkin selama ada kes-kes yang tidak approve, tidak diluluskan, adakah mungkin sebab-sebab tertentu yang perlu dielakkan puan? Okey. Yang pertamanya kita Perkeso ni nak reject ataupun nak tolak sesuatu permohonan, dia punya laluan tu sukar. Dia kena pusing satu alam untuk buat ini nak bagi mudah faham lah pada cikgu-cikgu Tapi nak terima satu kes tu memang senang. Sebab itu ada ramai yang mengadu di laman media sosial tu mengatakan Perkeso sentiasa reject, tolak tu bukan mudah.
nak mengesahkan seseorang itu menghadapi keilatan, satu senario di mana seseorang itu didapati tidak lagi boleh bekerja, dia mestilah disahkan oleh doktor, jemaah doktor lah. Kalau tidak berpuas hati dengan keputusan jemaah doktor, kita ada jemaah doktor rayuan. Yang last kali, kalau tak puas hati juga, kita ada satu tribunal, dia panggil jemaah rayuan keselamatan sosial. Jemaah rayuan keselamatan sosial ni bolehlah pergi, dia akan diadili oleh seorang ketua hakim mahkamah perusahaan, dan dia akan mendengarlah rintihan daripada pencarum-pencarum tadi. Sebenarnya saya punya tagline, nak terima senang, nak tolak tu susah. Susah. Dia kena pergi kat ibu pejabat setuju dengan keputusan kami, baru kami akan tolak. Nak mencari lohong-lohong yang mungkin dapat reject tu susah. Ya, susah. Okey. Puan, kalau mungkin contohnya mereka ada personal insurance kan yang dah digunakan, adakah kita masih lagi boleh apply tuntutan di bawah perkeso? Tak ada kena-mengena Boleh, dua-dua boleh claim. Kalau kata berlaku satu kemalangan macam lindung 24 jam khususnya, kalau suami kita bekerja dengan syarikat swasta kan, suami cikgu bekerja dengan syarikat swasta, berlaku kemalangan, claim dua-dua. Jangan tak claim. Claim dua-dua. Macam mana nak claim tu, Adim nanti PM tepi lah, kita cerita. Okey, ada lagi cikgu soalan. Saya ada masa 10 minit je cikgu. Alang-alang hari ni kalau nak bertanya, ada yang nak bertanya, angkat je tangan, boleh, tak ada masalah. Adim, saya nak tambah sikit tadi. Silakan. Pihak korporat minta saya maklumkan, bagi cikgu-cikgu yang berkhidmat secara kontrak ataupun ada tadi seorang guru swasta di sana, sekolah Al-Amin, mereka ini didaftarkan dan dicarumkan di bawah Akta 4. Maka mereka ni diberi perlindungan, termasuklah SKBBK lah, sekiranya mereka opt-in. Jadi saya memang, kalau tanya saya, memang saya sarankan stay saja SKBBK ni, sebab jumlah caruman dia tak banyak. Mahal lagi tudung kita ni rasanya. Mahal. Betul kan? Betul kan? Yeah. Betul kan cikgu kan? Betul kan? Jadi remain je. Sebab konsep perkeso ni bukan sahaja dari segi pampasan yang berbentuk one off itu. Dia adalah konsep replacement of income. Jadi berlaku apa-apa kepada kita, pendapatan kita yang kita terima tiap-tiap bulan tu mungkin akan hilang. Mungkin cikgu-cikgu ada pencen, tapi mereka yang bekerja swasta ni, macam saya sekalipun, kami tak ada pencen. Jadi replacement of income itulah yang akan memberi kesinambungan ataupun kelangsungan kami dalam nak meneruskan kehidupan tu. Betul. Dan juga boleh pergi kepada waris Ya, waris. Kiranya berlaku kematian kepada saya, dia tak perlu pergi faraid. Sebab dalam Akta 4 itu telah termaktub penerima-penerima faedah yang akan menerima manfaat daripada skim perlindungan keselamatan sosial perkeso. Maknanya tidak terhenti dekat situlah tuan-puan. Jadi kalau macam kita yalah, pastilah kematian itu akan berlaku kan. Cumanya kita tahu ke mana arahnya. Tidak perlu lagi pergi kepada faraid dan sebagainya. Dia akan terus saja kepada waris puan-puan semua. Okey cikgu ya? Boleh? Jelas cikgu? Ada lagi cikgu? Ada yang mungkin nak bertanya? Selalu cikgu tanya soalan kat dalam kelas kan cikgu kan? Tiba-tiba kalau nak angkat tangan nak bertanya ni, jadi macam tak reti pula cikgu. Selalu cikgu yang tanya, okey, apakah jawapan dia? Kali ni saya pula bertanya kepada cikgu. Cikgu ada sikit pandangan mungkin. Kadang-kadang tu mungkin segan saya turun lah. Ada tak soalan mungkin? Ada. Silakan cikgu. Saya nak tanya, kalau kita ada anak kecil, maksudnya caruman tu dia akan mula pada dia umur 13 tahun tu ke, ataupun dah bermula dari seawal usia dia masa kita carum sekarang? Dia tak ada had umur cikgu. Asalkan dia melakukan kerja-kerja suri rumah kan. Kalau anak kita didik umur 7 tahun pun dah sidai baju, pergi kedai, masak tu mungkin takut melecur, kena minyak panas dan sebagainya. Itu semua boleh mendapat perlindungan perkeso. Dia tak ada Maknanya betul. Maknanya yalah, sekarang kan kita memang dah dedahkan awal cikgu-cikgu, anak-anak ada apa Montessori. Montessori cikgu kan. Itu semua bermula daripada awal seusia 4 tahun kan, untuk kita detect sama ada anak-anak kita boleh melakukan ke tidak kerja-kerja rumah. Itu pun dah boleh dilindungi. Maknanya tidak ada had umur yang mengatakan anak dara baru boleh lah. Cikgu terima kasih di atas soalan. Itu pun menjadi satu penjelasan baik jugalah. Kita pun tertanya juga kan bila anak kan. Okey, yang lain cikgu ada lagi? Cikgu Meh nak tanya. Jom. Nampak macam nak bertanya. Cikgu Meh tanya. Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya saya berkenaan dengan perkeso ni, saya anggap dia memang bukan untuk kami lah. Jadi selama ni kalau kata kami ada insurans lain, jadi ada hospital dan klinik tertentu sahaja yang pergilah. Kalau perkeso macam mana?
Perkeso dari segi faedah perubatan dia tertakluk kepada akta fee. Makna akta fee ni kos ataupun amount yang dibenarkan oleh hospital kerajaan lah. Bunyi dia memang macam nampak tak menarik. Akta fee, kita pergi jumpa doktor, kita bayar RM1 kan. Tapi cikgu jangan tengok dekat situ. Sebab tu saya tekankan tentang pengurusan hilang upaya. Pengurusan hilang upaya ni, kalau kita sendiri nak walk in, nak masuk ke pusat rehab, kos dia sangat mahal cikgu. Perkeso sekarang kita ada 2 pusat rehab yang bertaraf antarabangsa, satu di Melaka dan juga satu di Ipoh. Sekiranya cikgu mendaftar sebagai pencarum lindung kasih hari ini, cikgu boleh walk in masuk secara percuma. Dan kalau nak stay, kalau 2 pusat ni kita kena stay dekat sana lah. Dekat sana tu bila kita berada di sana, penginapan disediakan, makan minum semua disediakan, macam hotel. Macam hotel. Betul. Boleh je minta permohonan dengan Perkeso untuk buat lawatan. Perkeso di Ipoh tu, pusat rehab Ipoh tu memang sangat cantik. Besar. Sangat Itu baru besar. Itu paling baru Itu paling baru. Semua robot. Macam tadi adik Farah ni, kalau ada peluang untuk bila doktor recommendkan untuk fisio, boleh saja pergi sana bersama dengan caretaker dia. Dia akan ajar balik macam mana nak berjalan, macam mana nak bercakap. Speech terapi pun ada. Betul. Kan ada setengah orang dia lepas aksiden dia tak boleh bercakap. Jadi speech terapi pun ada. Sekadar berkongsi, saya pernah pergi buat tinjauan di Melaka. Masya Allah, cikgu, memang besar cikgu tempat dia. Pertama kali saya pergi ke tempat Perkeso yang ada bahagian kafe yang cukup besar. Kafe dia menggunakan order secara smart kios. Setahap itulah. Maknanya bukan dia bagi dom-dom kecil untuk anda semua, tidak. Dan dari sudut rehab dia cikgu, dia akan menawarkan daripada jari, kalau jari tak boleh bergerak pun, sekecil itu untuk bergerakkan jari. Doktor-doktor dekat situ akan membantu. Semua fasa itu ada cikgu. Saya pergi memang besar. Kalau yang ada tak boleh, yang pernah lumpuh kan, ada swimming class Betul. rehab di dalam air. Dan air itu ada temperature, panas sejuknya pun ada dekat situ cikgu. Saya memang sangat bertuah dapat meninjau. Nanti boleh juga minta pihak Perkeso untuk buat tinjauan cikgu-cikgu ke pusat Perkeso di Melaka ataupun di Ipoh. Ipoh saya tak pernah pergi lagi. Katanya lagi cantik lagi cantik, saya tak tahulah. Kat Melaka saya pergi tu pun dah cukup cantik dah. Ada hotel, ada tempat penginapan. Saya jumpa dengan pakcik-pakcik dekat situ, memang dia orang kata ada yang tak nak balik. Suka dekat situ. Sebab caretaker dia akan datang seminggu sekali. Ada juga yang macam tu. Dekat setiap negeri tu tak dapat lah 2 negeri inilah, di Ipoh ataupun di Melaka. Mungkin boleh juga kita bawa cikgu-cikgu. Mungkin pihak Sinar Bestari pun nak pergi lah. Okey, itu dia. Baiklah cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita beri tepukan yang gemuruh kepada kedua-dua wakil, Puan Nurliza dan juga Puan Arzlina yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak puan ya di atas perkongsian yang cukup baik dan juga bermanfaat.